Assalamualaikum Puan Mai. Salam. Boleh tak Puan Mai kongsikan apa maksud integriti dalam kalangan penjawat awam? Okey, kalau integriti tu, penjawat awam tu mestilah orangnya jujur, amanah, baik hati. Yang penting kerja mesti siap. Barulah rakyat percaya kat kita. Kalau kerja sekerat jalan, apa je yang rakyat dapat? Jangan makan suap. Suap tangan sendiri lagi sedap. Okey? Okey, baik Puan. Terima kasih. Bye. Bye. Baiklah, jom kita sama-sama saksikan video bertajuk Integriti. Ingat, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama saya, wartawan Nakia. Dan saya Farida. Dalam 888 kita kupas isu-isu integriti semasa. Isu integriti pejabat awam merujuk kepada kejujuran, amanah dan tidak menyalahgunakan kuasa. Dan sentiasa mengikut undang-undang dan etika. Mari kita Sama-sama saksikan. Masuk. Okay, baik. Assalamualaikum, Cik. Salam. Minta tolong uruskan satu fail ni, Cik. Banyak ni. Tolong, Cik. Banyak ni. Perlukan sangat ni, Cik. Apa ni? Duit lebih sikit, Cik. Ha? Untuk makan minum, Cik. Oh. Okey. Mana nak kena sign ni? Sign kat tepi ni, Cik. Mana? Sini, Cik. Sini je. Integriti sebenar diuji ketika tiada siapa melihat. Ingat. Tangkap. Hello Ashburn. Ya bos, Okey, saya ada emailkan awak satu kerja. Kalau boleh awak siapkan hari ni tau. Kalau tak sempat, awak boleh terus buat OT. Okay bos, no problem. Alright. Pukul 6 boleh OT. Wish, dah jam 3 pagi. Jom punch. Saudara, menipu tuntutan sama halnya seperti mencuri wang negara. Fikir-fikirkan. Tangkap. baru pukul 8.55 lah. Jom kita pergi sarapan. Okey, jom lah. Dah pukul 12 dah kak. Cepatnya masa berlalu. Jom lah kita lunch kat luar. Jom. Air. Saudari, menghormati waktu kerja adalah tanggungjawab kita bersama. Ingat. Tangkap. Bestnya kerja gomen ni, boleh print sesuka hati. Hello? Hello kak, saya nak print something boleh? Print? Boleh. Saya nak print 1000 helai surat beranak sebab ada program urgent dekat Golok lusa. 1000 helai? Yes, Zah! Banyaknya. Alang-alang, saya tengah berkusur kat Kelantan. Adalah buat rawatan ke Golok ni. Nak ikut sunnah Nabi. Okey, boleh. Mana kertas yang saya print tadi Alamak, bos. Ni surat anak lelaki aku ni. Siapa yang print banyak-banyak ni? Boleh nak kau kahwin. Tapi janganlah guna harta benda kerajaan. Ingat tu. Syu! Ya, Puan? Ni macam biasa. Tolong? Okey, Puan. Rahatlah. Ye. Nak minta boba lah.
Bagusnya semua hari ni semua punch awal. Notification. Bantu kawan dalam kebaikan, bukan penipuan. Ingat, Tangkap. tangkap. Kalau kita bekerja banyak sungguh tanggungjawab. Amanah yang diberi tak boleh sesuka buat. Kalau diberi kuasa guna untuk bantu semua, tak ambil kesempatan atas nama jawatan. Tak boleh buat kerja, jangan tak amanah. Boleh ambil gaji, biar halal sudah. Biar susah-susah, janji kerja dulu. Integriti itu lambang kita semua. Kalau buat tindakan, pastikan adil sentiasa. Tiada pilih kasih, tiada kroni dibelah. Ada yang memerhati, amanah jangan khianati. Kalau segelincir maruah bangsa pun rugi. Boleh buat kerja, jangan tak amanah. Boleh ambil gaji, biar halal sudah. Biar susah-susah, janji kerja dulu. Integriti itu lambang kita semua. Ya, kita sambung cerita kerana kau salah guna aku yang tegur. Aku suara amanah, akulah sepadan salah dan parah. Hai semua buat kerja sambil lewat. Hati kecil kata tak biasa-biasa. Berani buat, terima pada. Kalau tak sedia, je menanti ha. Buat kerja, jangan tak amanah. Boleh ambil gaji, biar halal sudah. Biar susah-susah, janji kerja dulu. Integriti itu lambang kita semua. Boleh buat kerja, jangan tak amanah. Boleh ambil gaji, biar halal sudah. Biar susah-susah, janji kerja dulu. Jangan dia. Integriti itu lambang kita semua. Tangkap.